Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebolehan untuk memasukkan tangan ke dalam minyak panas bukan satu tanda kemuliaan. Kebolehan seumpama ini dikurniakan kepada semua orang yang mengamalkan ritual tertentu. Kebolehan seumpama ini dikurniakan kepada semua orang sama ada Islam maupun yang bukan Islam. Oleh kerana itu, kita jangan kagum dan terpesona dengan semua keajaiban ini. Kebolehan seumpama ini kita tak boleh anggap sebagai satu karomah. Kita juga tak boleh anggap sebagai satu ma'unah. Saya lebih mengesyaki bahawa kelebihan seumpama ini ada kaitan dengan khadam. Kelebihan yang diperolehi melalui pertolongan makhluk gaib. Jadi berhati-hatilah, kerana semua ini boleh jadi satu istidrak dari Allah SWT yang hanya akan menambahkan kesombongan.